Anthony Loke marah Menteri Besar Johor. Tapi aku rasa isu ni lebih mudah daripada ramai yang sangka. Kalau nak jemput Menteri Besar Johor datang program, hantarlah surat jemputan tu. Janganlah tak bagi. Sebab selepas aku baca kenyataan terbaru Dato' Onn Hafiz, aku rasa ramai yang masih tak faham apa sebenarnya yang dibangkitkan oleh MB Johor. Menteri Besar Johor tak pernah kata beliau tidak pernah dijemput ke program Kementerian Pengangkutan. Tak pernah Beliau kata ada beberapa program yang Kerajaan Negeri Johor tidak menerima jemputan rasmi. Dan beberapa program lah, bukanlah semua program. Itu sebab bila Anthony Loke tampil menyenaraikan program-program yang pernah dihadiri oleh Menteri Besar Johor, sebenarnya beliau sedang mengesahkan apa yang MB Johor cakap. Jadi baguslah bila YB refresh balik perkara ni kan. Sekurang-kurangnya rakyat dapatlah lihat bahawa Menteri Besar Johor ni sentiasa profesional dan sentiasa menyambut baik kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan demi kepentingan rakyat Johor. Tak ada isu lah nak putar belitkan fakta benda ni pun kan, sebab fakta tak fakta. Dan kalau ada jemputan yang Menteri Besar Johor tak dapat hadir sebelum ni, aku yakin dan pasti mesti ada sebab-sebab tertentu. Seorang Menteri Besar ni bukanlah duduk sebarangan tunggu jemputan program setiap hari kan. Mestilah beliau ada urusan rasmi, ada mesyuarat kerajaan dan ada komitmen negeri yang lebih awal dijadualkan. Dan itu perkara biasalah dalam pentadbiran kan. Sebenarnya yang tak biasa ialah apabila perkara seperti ini kan dijadikan seperti isu politik. Anthony Loke ni tak perlulah terus mempolitikkan perkara ni kan. Kenalah buat kerja ikhlas sikit kan. Bukanlah semua benda nak dipolitikkan. Sebab dalam kenyataan terbaru beliau, Menteri Besar Johor tegaskan bahawa projek KTM komuter ni adalah demi kesenangan bangsa Johor. Bukanlah sekadar kerjasama politik tetapi kerjasama kerajaan. Dan kalau dapat surat jemputan rasmi serta butiran program, beliau sendiri kata akan melapangkan jawapan untuk hadir. Jadi aku tak fahamlah kenapa benda ni kan boleh selesai dengan satu surat akhirnya jadi polemik nasional lah. Nak jemput Menteri Besar Johor, hantar je lah surat rasmi itu selesai. Malah MB Johor turut menyerahkan beberapa program yang menurut beliau tidak melibatkan jemputan rasmi kepada Kerajaan Negeri Johor. Contohnya adalah antara lawatan ke CIQ, pengumuman VIP, lawatan ETS Segamat dan lawatan kerja ke tapak RTS Link. Pada masa yang sama, Johor bukanlah sekadar menerima manfaat daripada projek-projek ni. Johor turut membantu menjayakannya. Kerajaan negeri menghulurkan bantuan RM700,000 Malaysia bagi kerja-kerja berkaitan KTM komuter. PAJ menyediakan perkhidmatan bas pengantara. Kerajaan negeri turut menyelaras laluan bas muafakat Johor. Semuanya dilakukan demi kesesaan rakyat. Sebab itulah Anthony perlu ingat satu perkara. KTM ni bukan milik DAP tau. Projek kerajaan tau. Bukannya harta politik tau. Bukannya milik UMNO, bukannya milik DAP, bukannya milik Perkataan Harapan dan bukannya milik Barisan Nasional. Ia adalah milik rakyat Malaysia. Dan Kerajaan Negeri Johor wajar dihormati sebagaimana Johor sentiasa menghormati Kerajaan Persekutuan. Aku paling sukalah satu ayat yang disebut oleh MB Johor kan. Beliau kata perkongsian ni bukan untuk claim kredit tapi sekadar memaklumkan bahawa Johor turut membantu menjayakan inisiatif Kerajaan Persekutuan. Itu beza pemimpin yang bekerja dengan pemimpin yang sibuk nak claim kredit macam ni. Macam itulah adab bila nak ajak Menteri Besar datang ke program. Sediakanlah surat jemputan rasmi. Bukanlah main cakap dekat pentas politik dan kemudian esok keluar tajuk berita. Bangsa Johor sedang memerhati tau. Dan rakyat tahu bezakan antara pemimpin yang bekerja dengan pemimpin yang sibuk nak kutip kredit ni. Fikir-fikirkanlah guys.